Cap Gome merupakan penutup kepada perayaan Tahun Baru Cina yang melambangkan penyatuan keluarga, harapan baru serta doa untuk kesejahteraan dan kemakmuran panjang tahun. Dalam semangat inilah kita berhimpun sebagai satu komuniti yang harmoni dan saling menghormati. Sambutan perayaan Cap Gome dan juga Wat Julong Kali tahun ini kita bersama untuk meraihkan sambutan bulan Ramadan bersama, dan ini merupakan satu peluang untuk kita satu dari berpilang kam untuk kita bersepakat untuk meraihkan Tahun Baru Cina bersama. Di Kedah kita memerlukan satu keunikan di mana masyarakat majmuk dapat bersama dalam segala perayaan, dan kita kena pastikan semangat ini kena berterusan. Kemeriahan pada malam ini kita dapat melihat bahawa penduduk dan persekitaran yang berada di sekitar Laguna Mas memang bekerja sama dan dapat bersama dalam meraihkan Cap Gome yang penuh meriah pada malam ini. Taman Laguna Mas bukan sekadar sebuah kawasan perumahan, tapi ia adalah simbol keharmonian warga bandaraya kita. Saya cukup kagum melihat kepimpinan yang ditunjukkan oleh ahli jawatan kuasa dalam memastikan komuniti di sini sentiasa bersatu padu. Inilah keistimewaan kita di Kedah dan juga di Malaysia. Walaupun kita berbeza latar belakang dan juga kepercayaan, nilai murni seperti rasa hormat dan tolong menolong tetap menjadi pegangan utama.